Saya kena santau 97. 30 tahun lebih. Kat 30 tahun lebih. Ada satu orang kan, mati dah. Tua kurus, orang dia kurus. Dia kata, aku tak mau ubat hang. Malam tadi dia baling batu rumah aku. Hang balik, aku tak mau ubat hang. Tak apa. Dia tak mau ubat, tak apa. Mai balik. Duduk. Tak apalah, aku tolonglah. Apa yang dia nak tolong saya malam tu? Mula-mula dia suruh saya balik. Lepas tu dia panggil balik. Mai duduk. Belajar elok. Aku minta satu je. Lepas hang belajar ni, hang pergi ajar dekat orang. Sebarkan ilmu ni pada orang. Baik. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Okey. Cuba hang buat lagu ni. Saya pun buat. Cuba hang tengok. Kuku. Sekarang cuba tuan-tuan tengok kuku tuan-tuan. Bahagian atas dengan bahagian bawah, putih ke hitam? Bahagian bawah dekat isi tu. Dekat isi tu, putih ke hitam? Putih. Maka kalau 10 jari putih, maknanya tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara acara majlis yang dihormati tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada tuan-tuan imam, bilal-bilal, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang bila menyebut tentang penceramah, tentang asatizah, tentang pendakwah, dipanggil sebagai penunggang agama. Sekarang ni istilah sekarang ni dipanggil penunggang agama. Ada yang dipanggil sebagai agamawang. Ada yang kata sebagai bisnes. Macam-macam lah. Ya, jadi itu harga, itu benda yang biasa kita jumpa dan kita kena hadap. Bila sebut saja, ini niaga, ini agama orang, ini penceramah, ini businessman, macam-macam lah. Padahal di dalam Al-Quran ada disebut. Tuan-tuan sekarang pun meniaga juga, Kak Som belakang ni pun meniaga juga. Kita semua ni peniaga agama ni. Kita semua ni peniaga agama, berbisnes. Maknanya dalam agama kita, kita disuruh untuk berniaga, melibatkan agama. Dan perniagaan yang melibatkan agama lah perniagaan yang tak akan rugi. Masalah Allah Ta'ala sebutkan orang yang tak akan rugi dalam berbisnes. Kata Allah kepada dia, alladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, orang-orang yang yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran. Yang kedua kata Allah, orang yang mendirikan solat. Tadi tuan-tuan sembahyang duha tadi, tuan-tuan sedang bisnes tu, sedang berniaga tu. Yang ketiganya ialah orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Orang yang sedekah, orang yang infak. Orang ini adalah orang yang bisnes.
Mereka sedang berbisnes yang bisnes mereka kata Allah tijaratan lan tabur. Bisnes mereka tidak akan rugi. Tu nampak Kak Som dah tabung. Tu dia sedang berniaga tu Kak Som nampak. Dia kan nampak, dia kan sedar saya cakap tu nampak. Tu yang makcik baju kelabu telekong dia sedang pasing kat orang belakang tu. Itu sedang bisnes tu. Yang tuan-tuan sembahyang duha tadi tu bisnes. Yang kita tiap-tiap hari baca Quran ini merupakan bisnes kata Allah. 3 benda yang tak akan rugi. Pertama, baca Quran. 2, sembahyang. 3, sedekah. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tak akan bankrupt, yang tak akan rugi. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bercakap tentang perniagaan yang tidak akan bankrupt, yang tidak ada rugi, yang untung 24 jam. Yang pertamanya bisnes yang tidak akan rugi ialah bisnes membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Dia ada 2 perkataan. Pertama, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Yatlu, utlu, baca. 2 perkataan, 1 makna. 2 perkataan, 1 makna. Iqra, baca. Utlu, baca. Daripada utlu itulah yang kita sebut sekarang tilawah. Tilawah, ujian tilawatil Quran, ujian membaca Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di dalam Al-Quran disebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu daripada kitab. Baik, utlu ni apa makna? Iqra ni apa makna? 2 perkataan yang sama maknanya tetapi lain. Tuan-tuan nampak dekat dengan pintu masjid belah kanan tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Wahai Tuhanku, aku bermohon kepada Engkau ya Allah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kurniaanmu dibukakan pada aku. Itu Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apa maksud? Iqra. Itu iqra. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu nama apa? Iqra. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apa nama dia? Iqra. Utlu, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Wahai Tuhanku, Allahumma inni, sesungguhnya aku, as'aluka, bermohon pada Engkau, min fadlika, daripada kelebihan-kelebihan kurniaan Engkau ya Allah. Utlu, dia terang satu. Iqra, dia baca saja. Utlu, dia hurai satu. Dia kaji satu. Itu nama dia apa? Utlu. Allah kata bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Bacalah Al-Quran. Tetapi ada satu lagi tingkatan bacaan. Maknanya apa? Utlu, atas daripada iqra. Maksud, kau kaji, kau teliti, kau tadabbur, kau tafsir. Itu dipanggil apa? Utlu. Maka kata Allah, bisnes yang sangat untung ialah mengkaji, mentadabbur, membaca, menghayati, melihat Al-Quranul Karim. Kajilah. Itu dipanggil sebagai utlu. Siapa yang buat macam tu, dia adalah seorang peniaga yang sangat untung. Tuan-tuan datang ke masjid ni baca tadabbur Al-Quran, datang ke masjid ni baca tafsir Al-Quran. Ini dipanggil apa? Businessman. Ini dipanggil apa? Agamawan. Ini dipanggil apa? Penunggang agama. Kalau orang sebut penunggang agama, ya, saya adalah penunggang agama. Saya cari untung dengan agama. Apa awak buat? Saya mengajar Al-Quran. Sebab Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling bagus di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran.
Saya sedang berbisnes. Apa awak buat? Saya mengajar Al-Quran. Apa awak buat? Saya belajar Al-Quran. Apa pekerjaan kamu? Businessman. Jadi jangan tuan-tuan malu kalau ada orang sebut, dia tu agamawan, dia tu businessman, dia ni kaki meniaga punya orang. Memang saya meniaga. Apa awak buat? Saya mengajar Quran. Apa awak buat? Saya baca Quran, saya tadarus Quran. Dan bisnes membaca Al-Quran sangat menguntungkan, sebab Nabi sebut orang yang paling bagus di kalangan kita ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa? Mai baca. Mai. Macam ni. Mai. Takut apa? Ustaz kan makan orang. Mai, untung baca Quran, tak akan rugi. Siapa yang boleh baca? Jangan ya tua hak muda sikit. Yang pakai spek hitam tak mau. Ni ayah coh, mai. Ni belakang ni. Memang watin wa zaitun. Mai. Apa dak watin wa zaitun? Tak hafal? Siapa yang hafal? Adik-adik kita yang kecil ni. Ni yang malu ni. Mai. Zul Arifin pun segan juga. Nu belakang. Syafiq Kai. Sudah. Seorang pun tak umai. Nu yang menyorok belakang. Mai. Sudah. Siapa saya nak panggil ni? Masya Allah. Habis lah anak-anak. Adik, mai. Okey. Saya nak bagi dia orang RM20. Siapa yang baca? Maknanya dia orang menolak keuntungan. Kalaulah dia baca tadi untung dia tuan. So dia standby dah duit dia. Sebab tu kita adik-adik kalau nak berjaya, orang panggil je terus datang. Bukankah Allah dah sebut tadi kalau awak baca Quran awak untung? Seorang tak nak baca, rugi dia orang tuan. 5 orang saya panggil, 5 tak nak datang. Wal asri innal insana lafi khusr. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Mujahid Hasan dia kata buah tin adalah buah tin, zaitun adalah buah zaitun. Buah yang baik, minyak yang baik terhasil daripada zaitun. Buah yang terbaik daripada buah tin. Di mana banyak terdapat buah tin dan zaitun? Yang banyak terdapat di Baitul Maqdis, yang banyak terdapat di Jerusalem, di Palestin. Tetapi ada ulama kata watin wa zaitun bukan buah tin. Sebaliknya 2 buah gunung yang terdapat di Baitul Maqdis, di Jerusalem. Dia bukan buah, dia gunung. Datang Abdullah ibnu Abbas kata dia bukan gunung, dia bukan buah. Abdullah bin Abbas kata At-Tin ialah sebuah masjid yang mula-mula dibina oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh mendarat di atas bukit yang bernama Bukit Judi. Summastawat alal Judi. Jadi ada 3 pendapat. Pertama buah-buahan, kedua bukit-bukitan, ketiga masjid. Ini pendapat-pendapat ulama tafsir tentang watin, wazaitun, waturi sinin, wahaza al-baladil amin. Baik. Yang mana kita nak pakai Ustaz? Semua boleh pakai. Sebab mereka adalah ulama. Nabi iktiraf pula Abdullah bin Abbas. Jumhur yang mana Ustaz? Jumhur kata watin wa zaitun adalah buah-buahan. Sepakat ulama kata watin wa zaitun ada di mana? Di Palestin, di Baitul Maqdis, di Jerusalem. Di situ tempat siapa? Tempat Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Di mana ada bukit Tursina? Di lembah, di pergunungan Sinai.
Sebuah gunung tempat Nabi Musa berdialog dengan Tuhan. Nabi Musa bercakap dengan Allah. Di mana? Tur Sina. 3, wa hadzal baladil amin, dan demi ini hadza, ini al balad al amin, sebuah negeri yang aman. Di mana? Makkah. Tur Sina Nabi Musa, Makkah Nabi Muhammad dilantik. Maka genap lengkap Isa, Musa, Nabi Muhammad. Palestin, Mesir dan Mekah. 3 tempat yang sangat istimewa, 3 nabi yang sangat istimewa, 3 tempat yang sangat berhebat. Maka dengan sebab kehebatan dia, kehebatan nabinya, Allah Ta'ala bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi Mekah. Tuan-tuan, kenapa Allah bersumpah? Bila Allah sebut benda itu, bila Allah sumpah dengan sesuatu benda, perkara itu, benda itu sangat hebat. Wasyam waduhaha, sekarang demi matahari, demi waktu duha, sangat hebat, sangat hebat. Wal asri, demi masa, sangat hebat. Wal lail, malam, sangat hebat. Wal Qur'anil hakim, Quran sangat hebat. Sesuatu yang Allah sumpah maknanya hebat. Di mana yang hebat? Adakah ayat sumpah, perkataan sumpah, benda yang disumpahkan? Pertama yang hebat, perkara yang disumpahkan. Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Hebatnya Quran sampai Allah bersumpah. 1. Apa lagi yang hebat selepas itu, selepas ayat sumpah? Apa dia? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya awak wahai Rasulullah adalah nabi. Maknanya Nabi Muhammad itu hebat. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 tempat ni hebat, 3 nabi ni hebat. Yang hebat lagi apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya diciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Maknanya apa? Kita yang hebat, manusia ni yang hebat. Manusia sibuk melihat ciptaan manusia, dikatanya ciptaan manusia tu hebat, dia lupa Allah sampai bersumpah dalam Quran penciptaan manusia lagi hebat. Maka dia pun pergi ke KL nak tengok KLCC. Wah, hebatnya. Dia pergi ke Mesir sebab nak tengok piramid. Wah, hebatnya. Pergi ke China sebab nak tengok tembok besar China. Oh hebatnya. Pergi ke Bali tengok lembah Borobudur Jawa, Candi Borobudur. Wah, hebatnya. Pergi tu belah Siam, belah Laos, Kemboja, Vietnam tu, Angkor Wat. Wah, hebatnya. Pergi ke India tengok Taj Mahal. Wah, hebatnya. Dia lupa Allah sampai bersumpah. Yang hebat bukan benda itu, yang hebat kita. Saka KLCC ya hebat. Buat dari besi, dari batu, daripada kaca, daripada simen, daripada macam-macam. Tapi awak manusia, kita manusia jadi daripada air. Daripada air boleh bercakap, daripada air boleh berjalan, daripada air boleh ada perasaan, daripada air bolehnya ada rupa, daripada air bolehnya ada mata, tak sama muka, tak sama suara, daripada air boleh ada perasaan marah, cinta, rindu, daripada airnya boleh hidup bagai-bagai bahasa, bagai-bagai bangsa, daripada air boleh hidup sampai 100-200 tahun, daripada air Allah Ta'ala jadikan sikit-sikit sampai jadi orang. Lagi hebat daripada benda itu, lagi hebat daripada benda yang paling ajaib dalam dunia. Diri kita ni kata Allah ajaib. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ajaibnya di mana ustaz?
ajaibnya jadi daripada tanah jadi Nabi Adam, daripada Adam jadinya anak cicit keturunan dia, berasal daripada min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Manusia itu jadi daripada air yang terpancar. Daripada air itulah jadinya telinga, jadilah mata, jadilah otak untuk berfikir. Subhanallah. Tuan-tuan, itulah dipanggil utlu. Dia kaji. Itu nama apa? Utlu. Siapa-siapa yang mengkaji Quran macam tu, dia akan untung. Dia jadi hebat. Sebab tu tuan-tuan, sempena dengan tahun baru 2026, dah dekat dengan Ramadan ni, jomlah jadi orang yang utlu, tidak semata-mata tadarus, tidak semata-mata membaca, tidak semata-mata kita tadarus Quran bulan Ramadan. 27 hari bulan dapat hadiah khatam Quran, kain batik, kain pelekat cap gajah duduk. Apa kata tahun ini? Kita utlu. Ni tuan-tuan tengok ni. Tu. Setengah masjid ditulis khat. Dekat dinding dia tulis khat. Sampai berbelit-belit lah tak erti baca. Yang tukang tulis dia pandai baca. Kita makmum tengok, duk cari pangkal. Apa? Qul huwallahu ahad. Pasal ada ahad dia baca. Buatnya ditulis Sabtu. Surah apa pula Sabtu ni tadi? Baik, kalau tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan ambil pahat, tuan-tuan ambil penukul, tuan-tuan tulis, tuan-tuan pahat. Itu dipanggil apa? Memahat. Dalam bahasa lain dipanggil ar-raqim. Ar-raqim tu apa? Memahat dinding dengan bentuk tulisan, dengan bentuk gambar. Itu dipanggil apa? Ar-Raqim. Faham Kak Som? Pagi ni kalau dapat utlu tu apa? Membaca, mengkaji, meneliti. Boleh balik Kak Som? Dah faham dah utlu tu apa? Nanti balik rumah suami tanya, kau ceramah tadi kau dengar apa Ustaz Kazim cakap? Utlu. Apa tu? Membaca, mengkaji, meneliti. Jangan nanti bila balik rumah suami tanya, apa yang kau dengar ceramah Ustaz Kazim tadi? Kira jelaslah yang dia cakap tu. Yelah dia kata apa? Teranglah yang dia cakap tu. Fahamlah. Yelah dia kata apa? Kira jelaslah apa dia. Jelas, terang, jelas. Rupanya dia tidur tak? Dia kan faham kan? 2. Ar-Raqim. Apa dia? Tulisan di dinding, pahatan di dinding, gambar di dinding, memahat di dinding. Nama dia Ar-Raqim. Di dalam Al-Quran ada Ar-Raqim? Ada. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Apakah kamu menyangka kisah ashabul kahfi dan kisah ar-raqim itu ajaib? Ada lagi benda yang lebih ajaib daripada ashabul kahfi. Ada lagi benda yang ajaib daripada ar-raqim. Maka kajilah apa dia ashabul kahfi. Mereka tidur berapa lama? 300 tahun. Ditambah dengan tahun kita 309 tahun. Macam mana tu Ustaz? Allah sebut 2 angka. Mereka tidur selama 300 tahun. Dan kalau mengikut kiraan kamu 309 tahun. Yang 300 tahun itu siapa? Yang 300 tahun 9 tahun itu ditambah 9 itu siapa? 300 tahun kalau mengikut kalender Masehi. Kiraannya mereka tidur 300 tahun. Kalau ikut kiraan awak tahun Hijri 309 tahun. Kalau ikut kira-kira matahari mereka tidur
300 tahun. Kalau mengikut kiraan kalender bulan, 309 tahun. Kalau ikut kalender Gregorian, 300 tahun. Kalau ikut kalender Hijri, 309 tahun. Kalau ikut kalender orang putih, 300 tahun. Kalau ikut kalender orang Melayu, 309 tahun. Ada 2 tahun disebut oleh Allah pada benda yang satu. Ashabul Kahfi satu kumpulan, ada 2 tahun mereka tidur, 300 tahun dan 309 tahun. 300 tahun mengikut kiraan matahari, nama dia apa? Gregorian nama dia. Yang tuan-tuan sambung 4 hari lepas, 2026. Kalau 309 tahun ialah kiraan mengikut hari bulan. Hari bulan. Hari ni berapa hari bulan? Kalau Rejab, hari bulan. Boleh tak tuan-tuan tanya, hari ni berapa hari matahari? Ada tak? Hari ni berapa hari matahari? Tak ada. Dia mesti tanya, hari ni berapa hari bulan? Bulan. Maknanya kiraan yang tepat adalah bulan. Sebab tu Allah kata 309 tahun. Jadi ustaz, mana yang betul ustaz? Mana yang saya nak pakai? Yang 300 tahun kiraan orang putih, 309 tahun kiraan orang kita ustaz. Dua-dua boleh pakai. Sebab dua-dua Allah sebut dalam Al-Quran. Simple lah. Hari ni berapa hari bulan? 4 hari bulan. Ui, engkau ikut orang kafir, salah tu. Sabar, buat bertenang bang. Buat bertenang. Kiraan 300 tahun 4 hari bulan sekarang mengikut matahari. Siapa buat matahari? Allah. Atau salah di mana? Sekarang bulan Rejab, kiraan mengikut bulan. Siapa yang mengikut? Siapa yang cipta bulan? Allah. Ada salah di mana? Dua-dua boleh pakai, pun salah. Setiap 100 tahun orang putih, 103 tahun orang Hijri. 200 tahun mereka, 206 tahun. 300 tahun mereka bersamaan 309 tahun. Sebab apa? Sebab jarak bezanya setiap tahun 10 hingga 11 hari. 365 hari orang putih dah setahun. 354 hari orang Melayu, orang Islam dah setahun. Sebab ikut bulan. Jaraknya ialah 100 tahun, 103 tahun. 200 tahun, 206 tahun. Kalau tuan-tuan umur 300 tahun, sebenarnya tuan-tuan sekarang umurnya 309 tahun. Dalam masjid ni ada dah umur 100 tahun? Ada ustaz, saya 100 tahun. Umur makcik sekarang 103 tahun. Umur abang sekarang berapa? 50 tahun. Maknanya sekarang abang umur 51 tahun setengah. Bukan 50 tahun. Kiraan bulan lebih tua daripada kiraan matahari. Simple. Jadi dua-dua boleh pakai ustaz? Boleh. Yang tak boleh apa ustaz? Yang tak boleh awak buat maksiat di malam sambutan tahun baru. Yang kata pergi minum arak, menyanyi, joget sampai mabuk tu kejadah apa? Ini bukan kalender awak. Boleh tak kita pakai kalender orang putih ustaz? Boleh, harus. Sebab apa? Sebab satu dunia pakai. Tuan-tuan nak naik kapal terbang, orang putih. Tuan-tuan nak naik kereta api, tarikhnya orang putih. Tuan-tuan pergi luar negara pun tarikhnya orang putih. Disebabkan semua orang dah pakai, harus pakai. Tetapi yang tak harusnya apa? Awak menyambut apa-apa yang tidak patut dalam tahun mereka. Yang sibuk nak sambut 14 Februari itu kejadah apa? Apa yang ada kena dengan 14 Februari ustaz? Hari memperingati kekasih. Tak ada faedah. Sambut hari tahun baru sekadar cuti sudah. Tuan-tuan hari ni sambut tahun baru, duduk di masjid baca Quran, bagus. Yang pergi duduk joget, melompat-lompat, kejadah apa? Tak ada kena mengena dengan kita. Baik. Yang sambutan tahun baru Islam ataupun tahun Hijri, kenapa kaitan dengan kita? Sebab tahun baru Hijri ataupun tahun Hijri dia berkaitan dengan ibadat. Sekarang bulan Rejab,
Semua orang puasa sunat. Besok Isnin puasa sunat, ambil Rejab. Hari ni tuan-tuan duduk dalam masjid. Selalu kamu tak ada sedekah, Som. Hari ni sedekah pula. Bulan Rejab, Nabi Muhammad sedekah. Bulan depan datang masjid bulan Syaban. Lagi banyak kamu sedekah, Som. Banyak pada bulan lepas. Nabi Muhammad melipat gandakan amalan lebih daripada bulan Syaban, daripada lain dalam bulan Syaban. Aku apa Nabi buat, aku ikut. Datang bulan Ramadan, lagi sedekah kuat. Nabi Muhammad bersedekah macam angin yang bertiup, lajunya angin yang bertiup. Aku pun nak jadi macam Rasulullah. Berapa banyak kau sedekah? RM1. Patutlah laju. Tak mana faham, faham. Tak faham sudah minta. Oi. Bila sebut saja bulan tahun Hijri, dia berkaitan dengan ibadat. Bila datang Rejab, ada ibadat. Bulan Syaban, ada ingatan. Bulan Ramadan, ada ingatan. Sebab itulah tuan-tuan, dia dekat dengan kita. Baik. Yang kedua, sebab apa? Sebab dia tak berubah. Dia tak berubah. Saya lahir bulan Syawal. 21 Syawal saya lahir. 1392. Bulan Syawal. Bila sambut hari jadi orang putih? 28 November. Bulan November tahun ini bukan bulan Syawal. Bulan November yang baru ni tuan-tuan, bulan Jamadil Akhir. Sedangkan saya lahir bulan Syawal. Beranak bulan Syawal, tiba-tiba pergi sambut hari jadi bulan Jamadil Akhir. Ni parah ni tuan-tuan. Tuan-tuan beranak bulan Ramadan, tiba-tiba pergi sambut hari bulan Ogos. Mak lahir bila? Bulan Ogos. Kalau bulan tahun Hijri, bulan Ramadan. Mak bulan Ogos tahun ni, mak bulan Safar mak. Ya ke? Sebab tu saya menyambut hari jadi bulan Islam. Tiap-tiap kali 21 Syawal saya sambut hari jadi. Sebab dia takkan berpusing. Syawal, Syawal, Syawal. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Sebab tu orang dulu-dulu orang Melayu kalau anak dia Syawal, dia pun sebut Syawal. Anak kamu nama apa, Din? Syawal. Sebab lahir bulan Syawal. Anak kamu nama apa, Din? Ramadan. Sebab beranak bulan puasa. Kalau dia tak nak berRamadan, dia berpuasa. Apa nama anak kamu, Din? Puasa. Lah, pasal apa? Sempena. Tiba-tiba lahir bulan Ramadan, pergi sambut hari jadi bulan November. Tak kenal. Apa kena-mengena November dengan Ramadan? Sebab tu yang hampir dengan kita ialah bulan Islam. Jadi tahun ini cuba ubah. Kita sambut hari jadi tahun Islam. Tepat tuan-tuan. 21 Syawal. Saya beranak 1392. Wih, lamanya Ustaz. 20, 26, 13, 20, 26 tahun orang putih. 1392 tahun Hijri. Kau jangan tolak pula dekat 100 tahun umur saya. Apa ni tuan-tuan? Baik, saya cerita tentang apa? Tentang Ar-Raqim. Ar-Raqim, 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 Ar-Raqim. Surah Al-Kahfi. Ar-Raqim tu apa? Tulisan di dinding gua. Sebab tu saya kata tadi, Allah sebut orang yang takkan rugi ialah orang yang yatluna kitab Allah. Baik, tuan-tuan, cuba masuk dalam gua, masuk dalam kubur, masuk dalam makam raja-raja yang lama-lama. Apa yang ada di dalam dia? Tuan-tuan masuk dalam piramid. Apa yang ada dalam piramid? Tulisan-tulisan di dinding piramid. Apa yang ada? Ada gambar helikopter, ada gambar kapal terbang, ada gambar hovercraft, ada gambar angkasawan, ada gambar kereta, ada gambar bicycle, ada gambar laptop, ada gambar iPhone, handphone, semua ada. Dalam istana Firaun, dalam piramid Firaun, dalam kubur Firaun ada gambar-gambar tu diukir. Ada satu gambar makcik buka laptop. Ada satu gambar mereka pakai jam bawa kereta. Sebab itu orang putih, penjajah-penjajah, dia datang ke negara-negara di seluruh dunia,
Tujuan dia apa? Mencari dinding gua, mencari raqim. Mereka bukan cari rempah ratus. Mereka tak cari kari ala gapas. Mereka tak cari. Mereka cari benda tu. Kerana di situ ada teknologi. Mereka cari sampai dapat. Mereka korek tanah, gali tanah, jumpa piramid. Masuk dalam piramid. Segala kekayaan ada di situ. Segala teknologi ada dekat piramid. Kemudian mereka isytihar, jangan masuk piramid. Siapa yang masuk akan terkena sihir Firaun, akan mati dalam sumpahan Firaun. Maka kita pun tak masuklah. Dia orang saja yang bebas keluar masuk, bawa balik segala khazanah. Daripada khazanah itulah mereka bawa ke Perancis, bawa ke England. Mereka membawa kemajuan dan teknologi. Sebiji dia orang tiru apa yang mereka nampak dalam teknologi yang ditinggalkan dalam istana dan makam-makam Firaun. Bukankah itu nama dia teknologi? Dan sesiapa yang menguasai teknologi, mereka akan untung, mereka tak akan rugi. Hari ini orang yang mengeluarkan kereta, orang putih. Yang mula buat kapal terbang, orang putih. Yang buat kereta, yang buat motosikal, yang buat basikal, orang putih. Yang buat komputer, orang putih. Yang menguasai teknologi perubatan ialah orang putih. Sedangkan mereka dulu kasut pun tak nak pakai, berak pun tak basuh, Mak Saleh ni. Tapi mereka mula mengenali teknologi. Bila mereka masuk ke tempat bersejarah, mereka petik teknologi yang ada dipanggil Ar-Raqim, yang terdapat di dinding-dinding gua. Dan mereka menjadi bangsa yang maju. Sekarang orang ikut mereka, orang pakai cakap mereka. Sebab apa? Sebab mereka mentadabur, mereka mengkaji apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Mereka tipu kita. Mereka kata mereka datang ke Melaka sebab nak cari rempah dan ratus. Mereka tipu kita datang ke Melaka sebab konon-kononnya Lopez de Square kena tangkap. Mereka tipu kita konon-kononnya datang ni sebab nak berniaga. Tak, mereka nak ambil teknologi yang terdapat di dalam negara-negara yang mereka jajah. Kerana negara-negara itulah yang kaya, yang hebat dengan tamadun dan teknologi. Bila mereka pakai teknologi itu, mereka adalah orang yang sangat untung. Sampai sekarang tak akan bankrupt mereka, tuan-tuan. Kalaulah kita mula mengkaji Al-Quran, kita akan jadi bangsa yang untung. Jom tuan-tuan kita kaji Al-Quran. Apa dia Ustaz? Kajilah apa-apa pun, bacalah apa-apa pun. Setiap benda Al-Quran itu ada manfaat untuk awak. Semalam saya tidur dekat sebuah hotel. Malam tadi saya ceramah di Keratung Pahang, Felda Keratung Pahang. Habis pukul 9 lebih bergerak datang ke Kelang. Saya stay dekat satu hotel. Saya sampai dalam pukul 1:30 pagi. Saya pun basuh muka, cuci muka, mandi apa semua. Pukul 2 dia start. Dia start apa kan? Dia start tarik kerusi. Sekejap tarik kerusi, sekejap tubah katil, sekejap buka pintu, sekejap tarik kerusi, sekejap buka pintu, sekejap tarik katil. Apa kejadah lah orang sebelah saya ni. Kedegang buka balik, kedegang sampai 3:30 pagi. Sampai 3:30 pagi. Saat dia tarik kerusi heret, saat lagi heret, saat lagi buka, saat lagi heret katil, ubah katil. Bilik sebelah aku ni store bangla ke? Lu angkat kerusi, tarik kerusi ni store ke apa? Saya pun buka pintu tengok, tak ada orang. Pukul 3 pagi saya buka pintu, saya tengok bilik hotel 205, 204. Saya 206. Saya tutup pintu, dia buka pula. Saya buka balik, tak ada betul tak? Maci pula. Ni parah ni tuan-tuan. Hotel mana Ustaz? Biarlah rahsia. Kan marah tokek dia pula. Ustaz takut? Mana ada takut. Seram.
Itu tak seram pasal bilik sebelah, lantak engkau lah. Yang paling menyeramkan dulu di bilik saya. Di mana Ustaz? Sebuah pulau. Saya ceramah 3 hari, duduk 2 malam. Pukul 2-3 pagi saya tengok, saya dengar orang unboxing. Dia buka sampah. Cocok buka. Hai, aku ni terlupa tutup sliding door lah ni. Saya membangun, tutup, langsir pun tutup. Pasal apa? Bunyi macam orang selongkar sampah, selongkar kotak plastik. Saya pun bangkit duduk cokor. Saya tengok dia, dia tengok saya. Oh, sudah. Rambutnya panjang, hitam melegam, mata merah menyala, duduk mencangkung begini. Allahu Akbar. Jadi Ustaz tak lari Ustaz. Kalau saya lari pecahlah temelang. Ustaz Kazim penakut. Buat berani lah. Saya pun ambil handphone saya nak rakam tau. Bila saya rakam, keluar lampu pula kamera. Allah. Jadi cerah pula tuan. Saya tak mengkacau dia tengah duduk selongkar tu. Saya pun kali-kali tak ada lampu, saya merakam. Sejam lebih kat saya rakam. Sampailah berhenti, saya buka balik, tengok-tengok putih dekat handphone saya ni, kamera tu. Rupanya saya pekuk kat bantal, memang putih tu. Bodoh tu Ustaz Kazim. Oh, dahsyat tuan-tuan. Itu sepanjang saya berceramah ni, berkali-kali jumpa hotel yang mengusik. Ada di Kulim, saya duduk di satu hotel, dia mandi. Saya tutup, dia buka. Saya buka, dia tutup. Aku serengkau lah, aku nak tidur. 2 tempat di Johor pun mandi juga. Saya tutup rapat dah, pipe tu, tutup. Saat lagi dia mandi pula, macam-macam tak ni. Ada orang cakap, kalau takut, baca surah Al-Baqarah. Kalau takut, baca surah Al-Baqarah. Kalau rumah tuan-tuan ada gangguan, baca Al-Baqarah. Kalau rumah kita baru masuk, baca Al-Baqarah. Saya pergi ceramah di belah Kepala Batas, dia orang bagi tahu saya rumah kami kena ketuk Ustaz. Malam-malam kena ketuk, 3 pagi 4 pagi bila buka tak ada orang Ustaz. CCTV tengok tak ada orang Ustaz, tapi rumah ketuk. Saya kata eloklah ni ngejutkan kita bangkit sahur. Ngejutkan kita tahajud, elok. Cuba kena rumah Ustaz kena ketuk. Janganlah. Pilih ketuk rumah awak dulu. Ketuk pam macam nak runtuh pintu. Bila ada satu pensyarah di universiti cakap jangan takut. Ketukan pintu itu berpunca daripada tekanan atmosfera di antara sejuk dan panas, jadi menghasilkan ketukan. Oh, saya kalau saintis bercakap saya percayalah. Kalau ustaz cakap tak aku pernah percaya. Saintis mesti dia buat kajian. Itu adalah kesan daripada di antara cuaca sejuk nak bertembung dengan cuaca panas nak masuk siang subuh, maka dia menghasilkan atmosfera punya ketukan. Yang herannya tang pintu je dia ketuk. Pulanglah apa yang saintis cakap semua betul. Dah senang cakap. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita rajin baca surah Al-Baqarah, jangan katakan makhluk asing, makhluk halus. Nak jumpa cicak pun susah. Nak jumpa lipas pun susah. Benda-benda tu takkan masuk dalam rumah kita. Kehebatan surah Al-Baqarah. Akak-akak lembu hilang, kambing hilang, baca Al-Baqarah. Akak-akak datang masjid, cincin hilang, jam hilang, baca Al-Baqarah. Ini kelebihan daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni kalau kita baca dalam rumah kita ni, makhluk asing, makhluk yang kita sebut makhluk halus, sihir tak sampai. Kalau sampai pun patah balik pada orang tu. Kehebatan suratul Baqarah. Bacalah surah paling panjang tapi paling senang dihafaz. Ayat dia panjang-panjang, kisah dia banyak, paling banyak dihafaz dan paling senang dihafaz. Tuan-tuan yang saya muliakan,
Ada orang baca surah Al-Baqarah sebab hantu. Baca, boleh. Makcik baca Al-Baqarah ustaz, berhenti ketukan. Dia letih gamak-gamak je lah ustaz. Bacalah makcik Al-Baqarah. Tapi kalau saya Al-Baqarah, saya tak baca lagi ayat dia. Saya tak tengok lagi ayat dia. Saya cuma tengok nama surah saja. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Bayangkan Al-Quran yang mulia, Allah namakan dia dengan nama lembu. Lembu betina. Quran yang mulia, lembu betina. Cuba saya panggil makcik lembu. Weh lembu, baling handphone. Cuba saya panggil abang lembu, baling dengan kursi tu. Apa punya ustaz panggil saya lembu? Habis tu Allah letakkan nama surah lembu, Al-Baqarah. Kita yang memandang hina pada lembu, Allah tak pandang. Kita yang kata lembu tu bodoh. Bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Tapi Allah meletakkan surah namanya lembu betina. Utlulah, pergilah jadi orang yang kaya, jadi orang yang berjaya, jadi orang yang takkan rugi. Kajilah Quran. Tadi saya sebut utlu. Kenapa Allah letakkan nama surah nama lembu? Sebab dia ustaz, di dalam surah itu ada kisah tentang lembu ustaz. Okey. Ma launuha. Apakah warna lembu itu? Allah kata tasurrun nazirin, lembu tu lembu yang seronok bila awak tengok. Sebab tu nama dia nama Al-Baqarah. Oh betul. Tapi dalam surah Al-Baqarah ada nama Musa. Kenapa tak letak surah Musa? Di dalam surah Al-Baqarah ada nama Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam, letaklah surah Adam. Boleh je. Kenapa tak letak surah Adam? Kenapa tak letak surah Musa? Kenapa tak letak surah Harun? Kenapa tak letak surah Talut? Ada kisah Talut dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Kenapa dipilih Al-Baqarah? Maka datanglah orang yang cerdik, dia mengkaji. Lembu betina, lembu. Nampak? Saya tengok ada satu filem cerita tahun 50-an yang jadi berlakon filem tu H.M. Busra, M. Zain Amatsi. H.M. Busra tu siapa ustaz? Siapa tu? Maznah ke tu? Itu H.M. Busra. Kasih pecah lah yang badan sihat. Dalam filem tu mereka ni menyanyi, oh seronok. Isteri masing-masing tanya, Ambai seronoknya, apa yang diseronokkan ni? Apa yang awak semua gembirakan? Apa kata pelakon laki-laki ni? Lembu betina kita sudah mengandung. Lepas disebut lembu betina kita mengandung, isteri dia pula seronok. Seronok. Dia pula seronok tuan-tuan. Kenapa yang makcik ni seronok, suami makcik ni seronok? Sebab lembunya mengandung. Apa masalah lembunya mengandung? Ya, bila lembu tu mengandung, lepas dia beranak, dia akan melahirkan anak, dia akan menyusukan. Maka susu lembu akan dapat. Berapa lama susu lembu tu akan keluar? Mereka boleh jual susu lembu, mereka boleh minum dengan susu lembu, mereka boleh hidup dengan susu lembu, mereka akan membekalkan orang dengan susu lembu. Sebab itu mereka gembira lembu itu pregnant. Sebab apa? Mereka akan dapat wang daripada susu lembu. Ini cerita orang yang dulu-dulu punya zaman. Sekarang kita buka cerita utlu zaman sekarang. Masjid kita ni tiap-tiap tahun buat korban. Seekor lembu berapa ringgit bang? 1,000 lebih. Abang jual kat saya lah 1,000 lebih. Saya buat korban 35 ekor. Kalau lah 1,000 lebih untung saya. Berapa ribu tu haji? Seekor? 7,000 sekarang. 1,500 betul tak? Betul? 20 tahun dulu. 10 tahun dulu. Betul. Sekarang kalau tuan-tuan dapat 1,500, boleh dapat? Boleh. Lembu tu ya Allah, gaut.
sakit jantung, kuruh kering, turun tangga tu daripada lori tu, turun lori tak bangun dah mana. Aku nak sembelih tak gambar lembu ni. Sekarang lembu tak akan jatuh harga. Mana ada lembu jatuh harga? Tuan-tuan cakap emas jatuh harga, tak akan jatuh harga. Salah satunya ialah lembu. Berapa ramai orang kita bela lembu? Yang banyak orang kita jadi lembu. Ngekor ikut cakap orang. Satu. Masjid kita berapa ekor bang? Korban? 24 ekor. Kali dengan 7,000. Berapa puluh ribu? 24 ekor kali dengan RM7,000. Kalkulator banyak tu. 24 ekor kali RM7,000 kat Som. Kira lah. 160,000. 160,000 satu masjid. Selangor ada berapa masjid? 300. 300 darab dengan 160,000 berapa juta? Seluruh Malaysia ada 18,000 masjid. Darab dengan berapa bilion? Siapa cakap buat bisnes lembu bankrupt? Kita ada 16,000 surau, 8,000 masjid seluruh Malaysia. Maknanya tuan-tuan, kita ada lebih kurang 18,000, 24,000. Tuan-tuan bayangkan satu masjid, satu surau 10 ekor. 10 ekor lembu darab dengan 20,000 lah, 20,000 masjid surau. Duk ada berapa ratus ekor. Darab pula dengan RM5,000 seekor, berapa bilion? Tuan-tuan, tiba-tiba kita kata orang Islam ni susah. Kaji je lembu, itu baru buat korban. Hanya buat korban. Jadi abang-abang yang ada dalam masjid ni, jom bisnes lembu untuk tahun ini. Jom kita bela lembu, kita ada sawit, kita ada ladang, kita bela kerjasama dengan Felda, kerjasama dengan Risda, kerjasama dengan Felkra, kerjasama dengan Gatri, bela lembu. Taik dia boleh buat baja, daging dia boleh makan, kulit dia boleh buat sarung kereta. Sebuah kereta memerlukan 5 ekor lembu untuk buat sarung cushion. Tuan-tuan jual dekat Mercedes, tuan-tuan jual dekat BMW, agak-agak tuan-tuan jadi kaya apa? Hanya penjual kulit lembu saja untuk bisnes kereta. Belum lagi tuan-tuan ambil dia punya kebaikan lembu, dicocok di sini. Tuan-tuan nak pergi umrah, tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan nak buat bisnes, kena cocok di sini. Nama dia apa? Meningitis menengong-ngongkol nama dia tuan. Diambil daripada lembu supaya badan abang lasak. Lembu mana ada tidur, duduk tidur atas jalan tak ada demam. Lembu mana ada makan Panadol, sihat tak nak sakit kepala tuan-tuan. Diambil daripada dia, letak pada abang pergi Mekah. Nama dia meningitis menengongkol. Akak-akak yang nak berniaga kantin, nak berniaga pasar, nak berniaga gerai, pergi ambil suntikan meningitis. Lembu. Wah. Bayangkan tuan-tuan, pelajar-pelajar tahfiz di negeri Selangor bela lembu. Itu baru lembu korban. Bela lembu yang disembelih setiap hari. Kalau daging import, sekilo berapa ringgit? Kalau daging betul, daging biasa, sekilo berapa ringgit? RM40. Yang import punya, Masya Allah. Tuan, itu baru lembu tuan. Susu lembu. Bila orang kita menolak susu lembu, yang belanya Australia, yang belanya New Zealand, yang belanya Dutch, yang belanya Holland, perolehan daripada susu lembu menghasilkan $1 trilion setahun. $1 trilion US setahun bisnes susu lembu. Sekarang yang bela susu lembu di Malaysia, lembu susu di Malaysia bangsa apa? Bangsa apa? Yang duk taja rancangan macam-macam. Kita masih lagi duk simpan dalam kepala otak bodoh macam lembu, bodoh macam lembu.
Padahal Al-Quran 1400 tahun yang lepas dah letak dah lembu selepas surah Al-Fatihah, lembu betina. Kajilah kenapa Allah letak lembu. Orang kita masih lagi diajar makan daging lembu tak elok, kolesterol gitu ni. Jomlah tuan-tuan, sempena dengan bulan Ramadan tahun ini, ubah. Adik-adik yang malam yang keluar SPM tahun ini, jangan duk nampak universiti. Mentaliti kita ni, budak ni mesti ada ijazah, budak ni mesti ada ijazah. Ya, kalau ada ijazah pun bagus, tapi boleh lembu. Teruk-teruk dapat ijazah nak boleh lembu. Apa kelas? Apa kelas engkau? Seekor lembu harga 7,000. Dia ada 100 ekor lembu, 700,000 cash. Cuba tengok orang yang pakai tie, yang duk cocok duit dekat dinding, cocok duit dekat rimau, ambil duit. Cuba tengok dia punya slip dia lempar di bawah tu. Cuba ambil slip tu, baki RM2 suku. RM2 suku tuan-tuan. Kereta hutang, baju hutang, rumah hutang. Cuba tengok orang yang bela lembu duduk atas motor buruk, ada satu tongkat, naik motor kejar lembu, jaga lembu. Bila sampai masa lembu balik kandang, balik, lembu balik. Masuk kandang semua. Bila buka kandang, keluar makan, keluar lagi masuk pula. Ya Allah. Agak-agak nak kahwin, jual 2 ekor lembu, selesai masalah. Tapi sayang, bila ada orang yang bela lembu, datang minang anak makcik. Saya datang nak minang anak makcik. Oh bagus. Anak kerja apa? Saya bela lembu makcik. Ada kena BSP tak? Astaghfirullahalazim. Dan itu baru utlu Quran. Surah Al-Baqarah ya. Baru nama surah, belum dalam dia lagi. Sebab tu orang putih dia kaji Quran. Australia kata korang tak nak bela lembu, tak apa, aku bela. Lembu di Australia lagi banyak pada orang. Lembu di New Zealand lagi banyak pada orang. Akhirnya lembu dia orang ada dalam peti ais kita. Buka sini susu dia orang punya, buka sini mentega dia orang punya, buka sini keju dia orang punya, buka sini daging dia orang punya. Kita yang rasa lebih Islamik, apa pun tak ada. Sekarang siapa yang lembu? Kita ke dia orang? Apa yang kita punya? Sedangkan kita consumer yang paling besar di Malaysia. Bawa kepahaman, ubah kepahaman balik pada Quran. Quran adalah satu benda yang sangat relevan sampai hari kiamat. Ini baru saya sebut tentang nama surah. Surah Al-Baqarah. Belum lagi kita cerita isi dalam Al-Baqarah. Apa yang ada isi dalam Al-Baqarah, Ustaz? Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, ya. Aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nama dia apa? Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah awak, tinggallah isteri awak dalam syurga. Sebab itu saya pergi ceramah di Sarawak, ada anak muda tanya saya, Ustaz Kazim. Ya saya. Selalu aku tengok dalam TV saja. Hari ini aku sudah tengok depan mata aku. Terima kasih. Ustaz Kazim asal mana Ustaz Kazim? Saya asal Batu Kurau, Taiping. Oh, Ustaz Kazim asal Taiping. Saya asal syurga Ustaz Kazim. Abang asal syurga. Syurga tu dua bang. Satu Nabi Adam, satu lagi Iblis. Abang yang mana satu bang? Adam ke Iblis? Diam di tempat ni. Iblis juga dari syurga. Kita berbangga, saya keturunan syurga Ustaz. From paradise Ustaz. Adam Ustaz. Iblis juga daripada syurga bang. Baik. Cuba kita tengok. Nabi Adam turun ke dunia.
Bila Allah Ta'ala sebut ihbitu minha jami'ah, qala fahbit minha, Allah Ta'ala kata ihbitu misrah, turunlah kamu ke dunia. Allah menggunakan perkataan ihbit, turun. Satu lagi perkataan turun ialah nazala, tapi Allah tak kata nazala, Allah kata ihbit. Dua. Baik. Maka orang pun bertanya kepada saya, Ustaz, waktu Nabi Adam turun ke dunia, okey, dinosaur masih wujud atau dah pupus? Dinosaur masih wujud atau dah pupus? Atau benarkah dinosaur itu wujud? Quran bagi jawapan. Bila saya pergi ke London, bila habis program saya di Oxford, pemandu pelancong saya tu Mak Saleh apa semua, dia kata, mana you nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi museum. Okey, dia pun bawa saya pergi museum. Dia punya orang besar museum tu tunggu saya dekat pintu masuk. Memang besar, orang besar. Gini saya tengok dia, bapak tinggi Dia pula begini tengok saya, bapak rendahnya. Dia tanya saya, from Malaysia is it? Yeah, from Malaysia. Which part of Malaysia? Perak sana. Okay, you follow me, I want to show you something about your apa nama state. Saya pun naik di atas, ikutlah dia, kita tak tahu tempat orang. Rupanya dia nak tunjuk dekat saya tu satu benda yang ada di Perak, ada dekat museum dia. Perak Kris. This from Perak Kris. Saya tengok, ya. Saya kata dekat dia, I have 6 or 8 Kris in my house. So buat apa aku nak tengok Kris kau? Rumah aku lagi panjang, pendek semua dah. Ustaz banyak simpan Kris? Ya, banyak. Tuan-tuan kalau nak, mainlah ambil yang paling panjang tu. Tak tahu nak panggil keris ke, seludang ke, selayung ke, apa saya tahu panjang tu. Macam mana Ustaz boleh banyak simpanan? Sebab yang mana ada hantu, saya ambil. Ustaz, suami saya mati. Soalan, keris dia bergerak malam-malam Ustaz. Oh, sudah. Ustaz, mak pak saya dah meninggal, keris dia tinggal dalam almari, melompat Ustaz. Mai saya ambil. Ada di rumah. Jadi kalau abang nak, ambil lah. Kalau melompat, pandai-pandai abang kalau abang. Dia siram dengan apa, air telap dengan apa nama limau, usap dengan kemian. Itu saya tak buat. Saya kata cantiknya kok keris ni kok. Kalau saya buang dekat sungai, sayang kok. Cantik kan. Saya buka-buka tu dia, cantiknya. Besi cantik ni kok. Sarung balik. Kalau saya ambil terus kat marah, saya tak jual agak, saya simpan. Ambil lah Ustaz, buat apa? Kau nak buat apa? Malam-malam tegar, tak nak. Ada satu keris yang saya buang di sungai. Dia kata, Ustaz, keris ni bergegar Ustaz, selepas suami akak mati bergegar, anak-anak semua tak nak Ustaz. Malam-malam lompat-lompat. Boleh dah Ustaz ambil? Boleh lah. Mari saya pudarkan. Saya ada ceramah di masjid ni, akak datang. Dia bawa dengan kain kuning. Kak bubuh dalam bonet kereta saya. Saya pun duduk kat belakang, driver saya bawa kereta, berat kereta tu. Berguncang-guncang pula dalam bonet tu. Saya berhenti dekat tepi sungai, tepi jabatan. Saya ambil, saya baca doa. Selagi sungai ni tak kering, kau jangan balik, duduk diam-diam. Saya buang. Sebab tu abang-abang yang kaki menjala, kaki mancing, jala tarik, tameng sari. Jangan. Buat balik ke rumah, jangan pandang belakang. Dia jumpa tu cerita. Mana ada zaman sekarang Ustaz? Silakan kalau tak percaya. Saya tak suruh tuan-tuan percaya. Kalau jumpa, silakan.
Saya kata saya tak nak tengok keris ni, rumah saya banyak. Saya nak tengok benda yang tak ada di rumah saya. Dia tanya saya, apa dia? Dinosaur. Dia bawa saya turun balik, dia tunjuk tulang dinosaur. Saya kata okey. Saya nak duduk seorang di sini, awak pergilah buat kerja awak. Saya nak duduk atas kerusi, saya nak tengok dari hujung kepala sampai hujung ekor dinosaur. Sebab dia tak ada di Ipoh, dia tak ada di Kelang, dia cuma ada dekat muzium. Apa kaitan dinosaur dengan Nabi Adam? Yang tu kena buka kelas lain. Sebab kita ada dua lagi manusia yang untung. Bila Ustaz nak sambung Ustaz? Nabi Adam, alien, makhluk asing, planet Mare, bulan, bintang. Ustaz, saya tak nak duduk di Kelang lah Ustaz. Macam-macam kes lah Ustaz di Kelang, menakutkan lah Ustaz. Tu akak nak pindah ke mana? Itu bincangan suami, dia kata nak kita ke bulan lah. Bolehkah hidup di bulan? Quran bagi jawapan. Ustaz, saya nak pergi ke bulan Ustaz. Silakan. Bila cadang nak pergi kak? Tak tahulah. Tapi cadang gitulah. Suami kata boleh buat rumah di bulan. Abang pula nak ke mana? Saya nak ke matahari Ustaz. Panas bang. Saya pergi waktu malam. Eloklah bang. Akak baca Yasin? Baca. Malam Jumaat baca Yasin? Baca. Pagi tadi baca Yasin? Baca. Baca dah ayat Quran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Baca dah ayat tu. Walakum fil ard mustaqarrun, dan bagi kamu semua tempat tinggal kamu semua hanya di bumi. Walakum fil ardi mustaqar, hanya di bumi tempat tinggal kamu. Quran beritahu. Yang tuan-tuan pergi percaya cakap orang putih boleh duduk pindah ke bulan, tu kejadah apa? Dia nak bawa kita lari daripada Quran. Maka kita pun sibuk percaya cakap dewan sibuk cari minyak yang ada di tempat kita. Mereka boleh tangkap presiden yang tak mau jual minyak dekat mereka. Mereka boleh masuk, mereka cari mah, mereka cari sini. Mereka tak cari mah di sana, mereka cari kita di sini. Sebab apa? Di bumi inilah ada kehidupan. Ada minyak, ada emas, ada perak, ada buah durian, ada tanah, ada pasir, ada air. Tiba-tiba kita ni menghabiskan beratus juta. Kita akan menghantar angkasawan ke angkasa untuk melihat bagaimana bermain yoyo di angkasa. Kejadah apa tuan? Hantar planet angkasawan hanya sekadar nak main yoyo. Tak ada faedah. Baik buat faedah banyak lagi. Panggil budak-budak ni pergi bela lembu. Panggil budak-budak ni pergi bela unta. Panggil budak-budak ni pergi bela kambing. Mereka boleh menghasilkan kehidupan. Al-Quran menjadikan kita untung. Ni tuan-tuan ni duduk dalam masjid ni. Tak atas lantai, dalam poket. Tak dalam poket, dalam beg tangan. Tak dalam beg tangan, dekat tangan. Apa dia Ustaz? Handphone. Ada yang letak atas kapet. Ada yang bawa dalam poket. Ada yang duk rakam. Ada yang duk ada yang duk balas mesej. Mak kat mana? Masjid. Buat apa? Ceramah. Ceramah apa pagi ni? Siapa? Apa Kazam? Ada yang sedang beg kuning sekarang. Ni. Di mana dapat benda ni? Al-Ankabut. Surah Labah. Surah Labah. Al-Ankabut. Labah-labah. Cuba tuan-tuan tengok wifi. Lambang wifi tu apa? Cuba tuan-tuan penuhkan dia. Dia jadi apa? Labah. Labah. Okey. Macam mana cara labah-labah nak mencari makanan? Membina sarang. Apa dia buat? Dia connect.
Dia connect. Akhirnya jadi apa? Jadi dia sambung. Nama dia inter. Bila ada satu jaring, nama dia apa? Internet. Kalau awak nak kaya, ada internet. Kalau awak nak hebat, ada wifi. Kalau awak nak kaya, ada 5G. Internet. Awak kena ada connection. Connect sana, connect sini. Awak jadi kaya. Siapa yang buat? Quran beritahu. Kalau awak nak kaya, mesti awak ada connection. Ni hari ni kita buat ceramah hari Ahad pukul 10 pagi. 10 pagi ni waktu rehat di rumah, sarapan dengan anak cucu, makan cok kodok. Tak pun pergi jogging tengah padang. Jogging naik atas bukit, healing, panjat bukit, hiking, naik basikal, pusing satu, Bandar Kelang. Dah lah naik basikal, seluar ketak pula tu. Oh, masuk pula restoran mamak pula dengan seluar ketak tu. Kita yang nak suap putih canai tu berhenti tengok. Bapa ini. Yang berhenti nak suap tu bukan orang lelaki, perempuan. Bapa. Tiba-tiba tuan-tuan boleh datang ke masjid. Macam ni punya ramai orang datang ke masjid. Macam mana boleh datang? Connection. WhatsApp. Jangan lupa ceramah masjid, jangan lupa ceramah. Kumpulan Hawa pula. Hawa apa? Yang nganjur dia apa? Hawa apa? Hawa? Hawa solehah. Alias hawa nafsu. Masya Allah. Tuan-tuan, ni bisnes. Sekarang nak panggil taksi di sini. Nak order barang di sini. Restoran di sini order sampai makanan. Supermarket sekarang boleh tutup. Sekarang semua di sini. Kedai runcit boleh tutup. Sekarang semua beg kuning, beg merah, beg hijau. Supermarket boleh tutup, tapi beg kuning 24 jam buka. Sekarang siapa yang kontrol? Dan siapa yang paling kaya sekarang? Pengasas VFB paling kaya, pengasas TikTok paling kaya, pengasas kepada hak Cina, Alibaba paling kaya. Sekarang Grab paling kaya. Sekarang nak ambil kapal terbang, tiket kapal terbang di sini, nak transfer duit di sini, nak beli tiket di sini, nak tempah hotel di sini, semua di sini. Nama dia apa? Ankabut, labah-labah. Allah cerita tentang labah-labah 1400 tahun yang dulu. Kita hanya baca surah labah-labah. Kita jentik sarang labah-labah. Kita spray labah-labah. Tapi labah-labah mereka dapat duit beratus juta buat filem Spiderman. Mereka jual Spiderman punya kostum beratus juta, tuan-tuan. Mereka buat komik Spiderman saja, beratus juta dia orang dapat. Quran dah ceritalah labah-labah tu hebat. Tetapi mereka menakutkan kita dengan labah-labah. Tarantula. Kalau dia gigit mati kita, takut. Makcik kalau labah-labah naik atas katil, makcik naik atas kipas. Punya kita dimomokkan. Bila kita nak berjaya, tuan-tuan? Jom, mulai tahun ini 2026, bulan Ramadan akan datang. Tadarus, silakan panggil satu ustaz, tadabbur Quran. Tadabbur Quran supaya kita boleh berjaya. Anak-anak lepasan SPM, mari sini. Pagi-pagi jangan tidur lepas sahur. Kita tadabbur Quran. Nak cakap tentang apa? Alien, nak cakap tentang makhluk asing, nak cakap tentang UFO, nak cakap tentang yang baru ni. Tentang ingat tak yang baru ni? Satu dunia kena prank. Pihak NASA menemui satu objek seperti kapal angkasa yang siap berlampu menuju ke bumi dengan kelajuan. Dah sampai ke belum? Kita pun bodoh. Aduh, ya Allah, mak. Space 1999, mak, Star Wars, mak, dia datang, mak, siap tak ada lampu, mak, ya Allah, mak, alien, mak. Mak pun kabur. Takutnya aku, harap-harap mati aku dululah. Rupa-rupanya bukannya alien, bukannya kapal angkasa.
dekat kamera dia orang tu ada ulat bakteria. Ulat tu bila disuluh menyala lampu. Ya Allah, bukan dia orang bohong kita tuan-tuan. Bila kita nak kena bohong? Saya dah kata pada tuan-tuan, bohong, orang marah saya. Mana ada Hollywood terbakar, mana ada Hollywood terbakar, ni bohong, Hollywood tak terbakar. Inilah balasan mereka menyiksa Gaza, inilah balasan Allah mereka menyiksa orang Palestin. Dah, itu AI. Orang kita bodoh lagi sekali. Sampai sekarang Bollywood, Kollywood, Hollywood duk elok. Mana ada terbakar? Yang terbakar tu ialah gempa bumi, gunung berapi di Hawaii. Dia ambil gambar tu, dia letak kebakaran besar di Los Angeles. Kuasa Allah. Yang kita pun tulis amin ya Allah, amin ya Allah. Amin apa engkau? Sampai bila kita tak nak pakai Quran? Quran kata in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita siasat, sebila kita nak jadi cerdik kan? Sekumpulan saintis di Amerika hari ini berjaya memindahkan jantung babi kepada pesakit jantung. Kejayaan mengambil masa kira-kira 8 jam itu telah pun berjaya menyelamatkan nyawa seorang pesakit jantung. Sekarang pakar sedang meneliti dengan teliti pesakit tersebut. Ini merupakan satu kejayaan terbesar dalam bidang sains apabila jantung babi digunakan untuk merawat penyakit jantung manusia. Mak, apa? Mak, tu jantung babi dah boleh pakai pada pesakit jantung. Mak kan sakit jantung. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Takkan babi tu najis jadi ubat kat semua. Yang kita lagi sekali bodoh tu pasal apa? Nanti kalau kita tengok babi, ya Allah najis, babi. Hai, jangan marah dia. Babi itulah bagi jantung kat makcik. Saya babi. La ilaha illallah. Yang boleh menyelamatkan jantung dengan jantung manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang boleh menyelamatkan jantung awak, jantung kita. Yang boleh menyelamatkan darah awak, darah kita. Sampai bila kita nak dibodohkan tuan-tuan? Saya guna 4 kali dah bodoh ni. Manusia dia berasal daripada beruk. Ya. Jadi beruk ini berjalan dengan 4 kaki dan berbulu ya. Dan mereka melalui proses evolusi ya. Daripada beruk lama-lama jadi tegak-tegak, lama-lama jadi orang ya. Jadi kita berasal daripada beruk. Tuan-tuan setuju tak? Kalau setuju saya nak panggil tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan memarah saya. Kalau ada profesor, kalau ada doktor kata daripada kajian memang mereka ini berasal daripada human sabin. Okey, tanya dekat dia, kalau manusia berasal daripada sabin, beruk, ada tak istilah macam ni? Orang ramai dijemput untuk menderma darah di hospital Tuanku Ampuan Rahimah kerana kekurangan darah, bekalan darah di sana dalam keadaan yang sangat kritikal. Orang ramai diminta untuk menderma darah. Kerjasama anda sangat diharapkan dan tuan-tuan boleh hubungi dengan Dr. Raja Chandran 019. 2 hari masuk berita. Orang ramai tidak lagi perlu menderma darah di hospital Tuanku Ampuan. Ini berikutan kira-kira 400 ekor beruk menderma darah. Kalau manusia berasal daripada beruk, maknanya DNA beruk, darah beruk. Manusia kalau berasal dari beruk, pakailah darah beruk. Kita kan asal DNA yang sama. Apa saya tak pakai? Hari tu kau kata nak darah, dah dapat darah dah. Ada ambil beruk semalam 2 ekor. Jangan dibodoh-bodohkan tuan-tuan. Al-Quran datang tu dengan penuh kebijaksanaan. Manusia bukan dari beruk, manusia daripada Adam alaihis salam.
Okey Ustaz, kalau manusia daripada Adam alaihissalam. Okey, soalan. Okey, Nabi Adam cakap bahasa berapa? Satu. Habis tu kenapa sekarang banyak bahasa? Sekejap Inggeris, sekejap Hindustan, sekejap Tamil, sekejap Melayu, sekejap Banjar, Kulaan Dering, Napaan Takureng, sekejap Jawa. Nabi Adam ni cakap apa Ustaz? Kalau satu Nabi Adam, satu Hawa, satu bahasa, kenapa datang banyak bahasa? Yang ni tuan-tuan kena jemput saya ceramah lain masa. Kamu ingat Nabi Adam tu hidup sehari ke? Kamu ingat Nabi Adam punya zaman tu sehari ke? 2 hari ke? 2 tahun ke? Sekarang tahun 2026. Dulu 1970-an. 1970-an ada netizen? Pernah dengar netizen? Tak pernah. 1970-an pernah dengar pisang? Tak pernah dengar pisang. 1970-an pernah dengar internet? Pernah dengar wifi? 1970-an tuan-tuan pernah tanya ChatGPT, AI ada? Tak ada. Mana ada tahun 80-an tuan-tuan cakap sekarang? Televisyen nak sebut pun susah, internet nak sebut pun susah, komputer pun tak ada. Tak ada pun bahasa tu. Sekarang 2026 punya banyak bahasa baru. Pisang betul. Anjir. Anjir pun ada. Waklu. Waklu pun ada tuan-tuan. Kita tak pernah dengar waklu. Yang kita dengar wakji, wak mustarjo. Sekarang dah ada kak waklu. Anjir betul. Apa anjir-anjir? Dulu kita panggil anjing, sekarang anjir. Dulu pisang, sekarang pisang. Kita tak pernah dengar skema, sekarang dah skema. Ini setiap tahun bahasa baru akan wujud, bahasa baru akan wujud, tempat lain wujud. Dulu kita tak pernah dengar medsos, yang kita dengar sos. Kita tak pernah dengar tuan-tuan benda-benda yang pelik-pelik, sekarang dah ada lah. Bayangkan Nabi Adam nak sampai zaman kita berapa ribu tahun, berbeza tempat hijrah, melahirkan banyak bahasa. Yang kedua, bisnes yang kedua yang sangat untung ialah bisnes mayang. Bisnes mayang. Abang nak mana bang? Niaga kejap. Niaga apa 7.15? Ya Allah, semayang maghrib. Mak buat apa mak? Mak baru meniaga. Niaga apa duduk dalam bilik tu? Mak semayang isyak. Hai, pagi-pagi dari mana? Dari masjid. Apa buat? Meniaga subuh. Sembahyang itu ialah bisnes yang sangat menguntungkan. Tuan-tuan meniaga nasi lemak, belum tentu untung. Saya tadi beli nasi lemak, sebiji telur. Bapa. Selalu yang saya jumpa, telur tu dipotong 18. Punya kedekut lah tuan-tuan. Tengok timun pun elok. Setengah je nasi lemak timun tu boleh nampak transparent nampak tuan-tuan. Punya nipis. Lah, yang ni betul-betul telur sebiji, nasi lemak, timun tebal semua elok. Bila makan letak balik tuan-tuan. Allah. Sambal tak kena. Masam pula sambal. Basi ke tak boleh. Saya makan telur je, nasi sambal tak tepi. Bisnes, kalau cantik, kalau sedap, laku. Kalau tak cantik, tak sedap, habis. Kalau semayang, kalau awak buat betul-betul, kalau awak buat cantik-cantik, dia sangat laku di sisi Tuhan. Jom tuan-tuan, Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah ahli keluarga awak semayang. Bisnes yang paling untung untuk syurga, semayang. Nabi kata apa? Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah jaga dia.
Tuan-tuan hari ni sembahyang subuh di masjid ni, Allah jaga tuan-tuan. Saya tak susah hati langsung selagi mana tuan-tuan sembahyang. Selagi mana ada orang yang sujud pada Allah, diberikan kebaikan pada seluruh kampung ni. Sebab tu saya marah pada orang yang duk marah pada orang yang azan. Memekak aja. Apa mekak? Pasal apa kau marah? Dia orang sembahyang. Tambah-tambah subuh. Dengan sebab mereka sembahyang tu, Allah jaga awak. Sebab tu saya tak datang sembahyang di subuh. Sebab dia orang dah sembahyang. Serah pada dia orang lah, kata dia. Eloklah. Nanti kalau awak mati, duduk diam-diam di rumah. Kalau awak sakit, duduk diam-diam di rumah. Sembahyang adalah bisnes paling hebat di sisi Allah. Kenapa Ustaz? Lambang penyerahan pada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dipanggil apa? Penyerahan. Dalam bahasa Kelang, surrender. Jangan bergerak, angkat tangan. Serahkan diri awak. Surrender. Ini nama dia surrender. Sembahyang itu penyerahan pada Allah. Allah Maha Besar. Kaulah yang Maha Besar ya Allah. Nampak? Surrender. Hebat. Kenapa tak buat surrender dalam bentuk lain? Berapa ramai yang surrender dalam bentuk lain? Allah. Ni surrender apa ni? Cuba gerak khas tangkap dia. Angkat tangan. Sila angkat tangan. Serahkan diri awak. Agak-agak saja misal kata apa? Lain macam ni kopral. Nampak ni. Ada yang serah surrender tu relax. Allah. Surrender apa? Surrender apa tu? Allah. Cuba buat betul-betul surrender. Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Orang perempuan, Allah, aku serahkan diriku padamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Allahu Akbar. Yang lain kecil. Ulang balik. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Allahu Akbar. Yang lain kecil. Ni yang datang dalam ni, yang datang dalam masjid ni, semua ada masalah. Semua ada masalah. Apa masalah awak? Saya sampai sekarang tak kahwin Ustaz. Kecil. Masalah makcik apa? Suami pukul. Kecil. Masalah abang? Isteri saya pukul saya Ustaz. Kecil. Masalah awak apa? Saya tak ada duit Ustaz. Kecil. Masalah awak apa? Saya dibuang kerja Ustaz. Kecil. Masalah awak apa? Anak dah tak balik 6 bulan Ustaz. Kecil. Masalah awak apa? Gaut Ustaz. Kecil. Selagi mana kita menganggap Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Masalah sekarang jadi besar pasal apa? Sebab kita anggap Allah tu kecil. Maka masalah kita pun sekarang dipandang besar. Menung. Mak yang salah. Saya tak nak kahwin, mak suruh kahwin. Tengok ni, lebam mata mak. Habis dipukul mak. Mak yang suruh saya kahwin. Patut mak yang kahwin dengan dia. Apa masalah kak? Suami saya pukul saya Ustaz. Itu yang saya buat FB live. Saya bawa dalam TikTok. Saya cerita Ustaz. Padan muka suami saya. Anak ada. Anak 3 orang. Nak bercerai lah ni. Kalau akak kutuk suami akak, orang hentam suami akak, orang tibai suami akak, dia buang kerja, orang tak bagi peluang pada suami akak, dia tak ada duit sekarang, macam mana dia nak bagi nafkah pada 3 orang anak akak? Memang akak suka bongkarkan aib suami. Bayangkan, saya jaga anak. Saya jaga anak seorang-seorang. Lampin pun tak cukup. Duit raya pun dia tak bagi. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Orang benci tak suami dia?
Jantan tak guna, dayus tak boleh pakai punya jantan. Akhirnya orang tak ambil dia, orang tak dia buka berniaga tepi jalan, orang tak beli. Dia tu yang seksa bini tu. Langsung dia down. Dia down. Dia kata, Ustaz, saya ada rumah saya jual, saya ada kereta saya jual, saya tak ada duit Ustaz, saya tak ada duit. Habis tu, saya tak tahu Ustaz, saya tak tahu. Dia datang ke sekolah saya. Saya kata, abang, macam ni lah bang. Saya ada sekolah saya di Sungkai. Abang duduk di sekolah saya. Abang jagalah pembinaan sana, jaga orang tua-tua sana. Abang buka lah hidup baru. Kalau ada jodoh, nikahlah dengan orang tua-tua tu. Umur 70, 80 pi dah nikah. Bayangkan tuan-tuan, dia habis, total loss, habis. Sekarang siapa nak tanggung anak di sekolah? Siapa yang nak belanja anak di sekolah? Walaupun bercerai, kau kena jaga anak kau, nafkah. Sekarang saya nak bagi nafkah apa Ustaz? Saya tak ada duit. Saya cuba berniaga Ustaz, lingkup Ustaz, sebulan habis Ustaz. Rumah saya jual Ustaz, bayar segala hutang. Orang dah anti saya ni, jahat Ustaz. Saya cakap dengan isteri dia, Kak, macam ni Kak, kalau Kak burukkan sangat suami Kak, memang dia buruk. Dah dengarlah saya cakap Kak. Bila Kak highlightkan cerita dia Kak ada anak Kak pergi sekolah, kawan-kawan dia baca, cikgu dia baca kisah bapak dia orang. Nanti bapak dia orang, kawan-kawan dia akan tanya pada anak, bapak kau tu jahat kan? Bapak kau tu teruk kan? Bapak kau. Biasa anak Kak stres Kak. Silat-silat cikgu tanya pula. Cikgu tu nama Syahri. Bagaimana dengan bapak kau? Lama-lama budak tu takkan pergi sekolah Kak. Boleh tak Kak kontrol? Sabar Kak. Benda ni kecil Kak. Kak serahkan pada Allah. Ya Allah, kalau baik pada aku jodohnya kekalkan. Kalau tak baik pada aku, ya Allah gantikan yang lebih baik. Settle. Setiap anak ada rezeki Kak. Pandang baik pada Allah. Allah Maha Besar. Yang Kak duk pandang besar masalah laki tu kejadian apa? Relax. Ustaz, tak kena kat Ustaz. Kenapa? Ustaz nampak dia pukul, lebam mata saya. Ustaz nampak, Ustaz tengok ni, dia pukul saya. Kak, pukul tu kecil Kak. Kak pergi report polis, report di mahkamah, minta cerai, settle masalah. Selepas habis edah, kahwin lain, cari yang tak ada tangan. Simple. Dua-dua tangan tak ada. Macam mana husband yang baru ni Som? Okeylah, tak pukul apa pun. Dia dua-dua tangan tak ada. Oh, patutlah pun. Macam mana boleh hilang tangan dia? Dia berniaga tebu bulan Ramadan, pusing mesin-mesin tebu dengan tangan sekali masuk kata dia. Simple dah hidup. Selagi mana tuan-tuan menganggap Allah Maha Besar, apa masalah tuan-tuan? Tak ada apa. Ini pagi-pagi buka tingkap. Nak buat apa nak? Tak ada apa pun, saja lihat je. Kak Som macam mana? Tak boleh tidur semalam. Asyik buka tingkap je sakit. Asyik sakit je buka tingkap. Tahulah saya bukan sihat, tak sihat. Bukankah Quran dah cakap kamu mesti diuji? Bukankah Quran dah boleh cakap setiap kamu akan diuji? Bukankah Quran dah cakap setiap kesusahan ada kesenangan? Pandang baik dengan Allah. Allah Maha Besar. Saya sakit, tapi Allah cakap kalau awak sakit, awak akan dapat kesenangan. Inna ma'al usri. Habis itu macam nak kiamat besar. Tahulah, langsung tak boleh makan. Tak tahu jangan cakap. Jadi macam mana Ustaz nak buat Ustaz? Kalau saya sakit, kalau saya ada masalah, simpan dalam kepala otak. Kau banyakkan semayang. Sebab Allah kata wasta'inu
bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan semayang. Itulah bisnes. Allahu Akbar. Abang ni tiap-tiap malam semayang. Abang semayang apa bang? Abang semayang hajat, semayang tahajud. Kan abang kanser. Abang nak minta pada Allah sembuhkan kanser abang. Semalam saya pergi ke Keratung. Haji Baharudin ni, dia kanser. Badannya kurus kering. Duduk tepi tu. Haji sakit dia. Allah uji saya, Datuk. Uji apa? Saya kanser, Datuk. Kanser apa? Darah. Stage hampir 4 dah. 3 lebih dah. Saya tak sangka. Allah Maha Besar, Haji. Ni, Allah kata setiap penyakit ada ubat. Relax lah. Jangan nangis. Doktor kata apa? Doktor nak kemo. Ikut cakap doktor. Doktor bagi ubat apa? Ikut cakap ubat. Bagi makan ubat apa? Tapi saya nak ajar pada Haji, amalan-amalan ni untuk kanser. Saya bagi kat dia, saya buat air, bagi kat dia doa ni, baca ni, baca ni, baca ni, buat. Saya pergi ceramah di Parit Muntah, di Teluk Intan. Saya tengok dia ada di Teluk Intan. Dia duduk di Pahang, Temerloh, ada di Teluk Intan. Ada Tuan Haji di sini. Ini kampung saya, Ustaz. Siapa bawa kereta Haji? Saya bawa sendiri. Daripada kanser dah tak larat boleh buat sendiri. Sekarang sudah sihat, Ustaz. Semalam saya jumpa dia, lagi gemuk pula badan. Haji sihat? Alhamdulillah, Datuk. Sekarang saya dah disahkan kanser bawah pada 2, Datuk. Doktor tanya saya, apa amalan, apa ubat di mana? Saya tunjuklah doa-doa yang Datuk bagi. Teruskan ubat. Apa masalah? Macam kita seorang sakit. Setiap penyakit itu ada hikmah dia. Setiap kesusahan itu ada benda yang Tuhan nak bagi. Apa masalah dia? Saya cakap pada tuan-tuan dulu, ustaz yang paling kerap dapat penyakit di Malaysia ni saya. Ada je penyakit. Tapi ada tuan-tuan tengok saya marah. Ada tuan-tuan tengok saya maki hamun, tak guna apa tu, tak ada. Saya senyum je. Malah orang yang datang jumpa saya, Ustaz Kazim, saya minta maaf, saya yang sihir kau Ustaz, saya yang buat ini, saya yang buat ini. Saya kata, pi dah balik bang, saya maafkan abang dunia akhirat. Kenapa yang saya tak marah dia orang? Tahun 97 saya kena santau. Datang orang mengaku saya yang santau kau Ustaz, modal saya 30,000, upah orang santau kau Ustaz. Saya minta maaf Ustaz. Tak apa. Kenapa saya maafkan dia? Sebab kalaulah saya tak kena santau, saya tak belajar tentang perubatan santau. Saya cari satu Malaysia, tuan-tuan. Siapa yang pandai dalam santau? Saya sanggup pergi jauh sampai ke Kelantan, sampai ke Gerik, sampai ke Sik di Kedah. Tunggu dia sampai dia habis sembahyang, sampai dia balik rumah. Nak dapat ilmu. Banyak tuan-tuan. Orang tua-tua kita ni, orang Melayu kita ni, ilmu dia Allah. Ni daun pisang. Dia letak atas paha saya. Atas paha. Dia ambil air segelas. Dia baca doa. Dia ambil daun nangka. Daun nangka. Dia suruh saya minum air. Daun nangka tu dia jentik. Baca. Sambil dia baca, sambil dia kibas daun nangka. Saya pun tak tahu daun nangka, daun pisang, air. Benda. Buka baju. Buka baju. Saya pun rasa sakit, rasa pedih. Bila saya buka mata, saya tengok dada saya ni warna-warni. Dia ambil pisau, dia letak atas daun pisang. Lagi cantik warna-warni itu dekat daun pisang. Macam lampu tom yam. Saya tanya, nanti apa benda Tuan Haji? Itulah miang rebung. Itulah dia miang santau.
Sakit, pedih tak pakai baju tak boleh. Balik ke rumah tak pakai baju, duduk dalam kereta, pedih. Dengan air saja tuan-tuan. Kali kedua saya pergi, kali ketiga saya berubat. Saya tanya dekat dia, Tuan Haji, ajar dekat saya baca doa apa? Masa jentik tu baca doa apa? Mai kat saya. Kalaulah saya tak kena santau tuan-tuan, saya tak belajar perubatan. Jadi akak-akak abang-abang kalau nak belajar perubatan santau, minta kena santau. Ya Allah, nak santau insya-Allah tuan-tuan. Alim lepas ni. Yang mana faham, tak faham mudah-mudahan. Apa masalah tak? Saya belajar. Kebanyakan dah mati dah, benda dah 30 tahun. Saya kena santau 97. 30 tahun lebih. Kat 30 tahun lebih. Ada satu orang kan, mati dah. Tua kurus orang dia, kurus. Dia kata, aku tak mau ubat hang. Malam tadi dia balik batu rumah aku. Hang balik, aku tak mau ubat hang. Tak apa. Dia tak mau ubat, tak apa. Mai balik. Duduk. Tak apalah, aku tolonglah. Apa yang dia nak tolong saya malam tu? Mula-mula dia suruh saya balik. Lepas tu dia panggil balik. Mai. Belajar elok. Aku minta satu je. Lepas hang belajar ni, hang pergi ajar dekat orang. Sebarkan ilmu ni pada orang. Baik. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Okey. Cuba hang buat lagu ni. Saya pun buat. Cuba hang tengok. Kuku. Sekarang cuba tuan-tuan tengok kuku tuan-tuan. Bahagian atas dengan bahagian bawah, putih ke hitam? Bahagian bawah dekat isi tu. Putih ke hitam? Putih. Maka kalau 10 jari putih, maknanya tuan-tuan tidak ada santau. Batuk ke apa benda ke, tak ada santau. Simple. Ini batuk sikit, saya santau. Saya santau, batuk. Dah. Nak tengok santau tak santau, racun tak racun, Kak Som tengok kuku Kak Som. Ada hitam ke warna putih yang dekat isi ni? Putih kan? Okey. Tak ada santau. Simple. Ustaz ada Ustaz. Mana? Ada satu ni Ustaz. Hitam. Itu terkapit pintu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Simple. Tak payah nak tuduh sikit-sikit saka. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala ruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Seorang pun tak menangis, seorang pun tak menjerit, seorang pun tak meraung. Maknanya depan saya ni sihat, tak ada gangguan saka. Simple. Ustaz setengahnya dia bubuh, lada hitam celah sini. Sakit, aduh. Yang tu tak ada hantu pun sakit. Mai saya ubat. Pergi ambil paku, pergi letak celah-celah, tekan. Cakap, siapa engkau? Dari mana engkau? Aduh, memanglah. Mai saya buat. Tuan tu ada gaut pula, pergi letak paku, memang menjerit lah. Tapi suara dia berubah Ustaz. Memang suara berubah. Kalau tuan-tuan terhantar alang pintu tingkap, bunyi dia apa? Aduh. Itu kalau sakit. Kalau sakit memanjang, tak lepas-lepas, dia tak akan aduh. Dah. Dia akan menjerit. Aduh. Itu bukan suara dia dah. Memang. Jangan tertipu tuan. Saya kena sakit kulit setahun.
Saya yakin Allah Ta'ala nak bagi saya. Saya tak marah tuan. Darah meleleh, luka. Orang panggil kata saya sakit katak puru. Saya tak marah. Budak yang buat kat saya tu datang jumpa saya minta maaf. Dia kata dia tak buat, dia cuma membakar apa yang disuruh bakar. Saya tanya, apa yang awak bakar? Gambar ustaz. Di mana? Dalam tin. Menggunakan apa? Di atas tanah kubur ustaz. Kenapa engkau bakar? Orang tu cakap kita nak selamatkan Ustaz Kazim. Saya bakar je lah. Lepas dibakar, kaki saya bengkak, tak boleh berjalan. Dia operate, tak ada darah, tak ada nanah. Lama-lama satu badan luka. Setahun genap, heboh satu Malaysia. Pakar-pakar datang, 15 pakar ambil kes saya. Institut Kajian Penyakit ambil kes saya. Doktor dari India, dari Saudi ambil kes saya. Tak lega. Tapi dalam sakit itulah dapat hikmah. Orang ambil saya berlakon filem. Jadi hero Zim Al-Kazim. Mana ada orang tua jadi hero. Jadi abang-abang kalau nak hero, minta sakit kulit. Saya dapat handphone. Ni handphone ni ustaz bagi. Allah sayang ustaz. Allah sayang ustaz. Sabar ustaz, Allah sayang. Saya tak ada apa hadiah pada ustaz, handphone saja. Alhamdulillah, besar pula handphone ni. Saya tengok handphone saya kecil, buang lah yang kecil ni, nyemak aja. Yang macam besar ni, aku pakai ni. Penyanyi nombor 1 bagi dekat saya kursi roda, 3 roda dapat. Kursi elektrik, tak payah jalan. Penyanyi nombor 1. Yang alif-alif juga itu penyanyi nombor 1 lelaki. Ni yang perempuan tuan. Banyaknya. Tapi nikmat yang paling besar satu malam. Nikmat yang paling besar satu malam saya mimpi semayang dengan dia. Dia doa untuk saya. Itulah nikmat yang paling besar bila saya sakit. Bila saya teringat benda tu, saya tak boleh, saya nak menangis. Lepas mimpi, saya telefon PA saya, ambil tiket, saya nak pergi Madinah. Saya nak cari telaga Nabi yang belum ditutup. Bila saya pergi ke Madinah, saya mandi 3 hari, kulit saya kering, luka-luka kering, dan kembali flawless. Alhamdulillah. Kalaulah saya tak sakit, saya tak dapat benda tu. Sekarang tiap-tiap tahun saya pergi ziarah tempat tu. Saya bawa anak murid saya, siapa yang sakit jom pergi mandi situ. Jom kita baca doa, buat. Semua ada hikmah. Bila sakit saya kulit teruk, saya kata sakit aku ni katak puru. Kenapa aku tak ubat dengan peria katak? Saya ubat dengan peria katak untuk menghilangkan parut semua, kencing manis tak naik semua. Akhirnya terhasillah kopi ala Kazim. Kalaulah saya tak sakit katak puru, tak ada kopi ala Kazim. Jadi kakak, semayang kak. Saya semayang kak. Bila saya sakit tu saya semayang malam, tiap-tiap malam. Sampailah saya dapat apa yang saya cakap tadi. Sebab tu Allah Ta'ala kata semayang ni bisnes yang paling memberikan kebaikan pada kita. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam 51 minit. Terasa tak abang? Dekat 2 jam dah ceramah. Terasa tak kak? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tau. Jadi kita akan sambung lagi. Bisnes yang sangat untung ni. Saya datang sini 2000. Last datang bila? Yang mula-mula buat pecah tanah surau masjid 2008. Saya pecah tanah tadi, dia orang beritahu. Baru saya teringat masjid ni dirobohkan, pelancaran untuk kutipan derma buat dekat sekolah agama rakyat. Ustaz ingat tak ustaz? Saya tak ingat dah. Saya ceramah 30 tahun. 35 tahun dah saya ceramah. Ustaz buat di situlah tempat ustaz pakai, itulah kemah dia, kita buat pelancaran ustaz. Inilah masjidnya ustaz. Alhamdulillah. Bila? 2008. Bapak tuan.
Jadi kalau tuan-tuan nak jemput 20, 25 tolak 2008 berapa tahun? 20, 26 sekarang dah dekat 20 tahun. Jadi kalau nak jemput balik 20 tahun daripada sekarang. Okey, kita sambung balik orang yang untung tadi ni. Persiapan untuk kita jadi keluarga syurga. Pertama, baca Quran. Kedua, semayang. Ketiga, infak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah berikan kebaikan. Dan saya ucap terima kasih tuan-tuan daripada kampung ini selalu datang ke sekolah saya, melawat di sekolah saya. InsyaAllah saya rasa belum sampai lagi di sekolah yang baru di Sungkai. Jadi kalau nak pergi melawat boleh, nak makan durian boleh. Sekarang musim durian, pergilah melawat. Sambutlah durian di bawah pokok tu. Okey, gugur sambut durian. Ya, saya buat macam itu supaya mencepatkan makcik-makcik pondok tu mengosongkan pondok. Yang mana faham, tak faham sudah. Belakang sekolah saya tu ada sungai cantik kak. Mereka boleh mandi dan basuh kain di sungai. Dan sungai ni banyak buaya. Itu pun satu cara ya, bagaimana cepatkan kosong, boleh ganti orang lain pula di pondok dia orang tu. Jadi tuan-tuan yang mana nak memberi sumbangan kepada sekolah saya, ya, tuan-tuan boleh dapatkanlah macam-macam produk Al-Barakah di luar sana, insya-Allah segala sumbangan untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa 20 tahun daripada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.